Hai korang, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini kita akan jawab Q&A yang korang bagi. Dan kita akan pergi ke kreator Hana untuk biar jawab. Dengan hidau ke budak-budak ke belakang pun dia tengah berlakon. Okey, jom kita pergi dekat kreator Hana sekarang juga. Weh Lia, bawa main air botol tu kejap. Hilang dah dia ni. Pergi mana? Woi Nis, kau kan jawab Q&A dah sekarang. Oh, okey. Jom kita pergi tempat lain. Bising kalau jawab dekat sini. Q&A pertama. Berapa umur awak? Umur ke? Oh, umur saya 14. Berapa lama awak masuk dalam komuniti gacha? Saya masuk dalam komuniti gacha dah nak dekat 3 tahun. Apakah awak pernah ada haters? Pernah, saya pernah ada banyak yang benci saya. Okey, yang kedua. Husbu kamu siapa? Okey, sila jawab, wahai sahabatku. Husbu saya Cikgu Hiragi Boboiboy Ratara Ejen Ali. Umur kamu berapa? Umur saya dah jawab 14 tahun. Punya teman ke? Lah, selama ni aku siapa? Okey, tak apa. Biar aku jawab. Untuk pengetahuan korang, semua OC-OC saya yang ada dekat gambar ni sebenarnya adalah OC kawan-kawan saya yang sama-sama buat video gacha dengan saya. Sudah berapa lama bikin video gacha? Saya buat video gacha nak masuk 3 tahun. Punya kakak enggak? Oh, saya tak ada kakak sebab saya lah kakak. Siapa yang Hana akan kahwin, Boboiboy atau Kenzo? Saya rasa baik tanya Hana sendiri. Oi Hana, sini sekejap. Ada Q&A untuk kau ni. Apa dia? Kenapa kau panggil aku ni? Ada Q&A untuk kau lah. Cepatlah. Apa Q&A-nya? Kau akan kahwin dengan siapa, Boboiboy atau Kenzo? Mestilah Kenzo. Takkan Boboiboy pula. Marah Kenzo dekat aku nanti. Apakah Kenzo mafia CEO atau CEO biasa? Dia CEO biasa, bukan mafia CEO. Aku yang mafia. Dalam story, misi yang harapan tu Intan Hana lesbian ke? Woi, agak-agak lah. Aku masih normal lah. Dengar kan apa Intan cakap tadi? Aku dengan dia normal. Ingat tu, normal. Perlu ke aku eja? Siapa yang paling Hana sayang? Aku sayang Kenzo, aku sayang Shiza, aku sayang semua yang ada dengan aku, termasuk Intan. Akak ada sahabat pena. Ya, saya ada sahabat pena. Kenapa si akak ada saya dan Eko? Sebab Hana adalah bahan eksperimen. Jadi dia ada ekor dan sayap sebab hasil eksperimen.